Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Akhirnya perjalanan yang panjang, ya Allah. Mengantuk sebenarnya. Kita tengah mamai ni. Apa taknya sampai awal pagi. Pergi pun awal pagi daripada Malaysia. Ni sampai dekat Abu Dhabi. Tengoklah tulisan bahasa Arab dekat situ. Kita tengok toilet, pergi toilet dahulu, buang apa yang patut dahulu. And then kita terus menghala pergi ke immigration clearance. Yang ni mudah je kalau kau ni dah mamai ke penat ke nak berjalan. Sebenarnya dekat tepi glasses tu, perasan tak ada glasses tepi kiri kanan tu, kalau kita duduk dekat bawah tu ya gate untuk pelepasan. Kalau kita duduk di bawah, kita dapat tengok orang dekat atas tu berjalan sebenarnya. Saya tak dapat tengok dari ke bawah. Kita yang atas ni tak dapat tengok bawah sebab mereka mungkin double glasses tu dia tak yang atas tak dapat tengok bawah supaya nak mengelakkan apa-apa berlaku kan. Cuma waktu saya nak pergi ke area Istanbul nanti baru saya perasan dapat nampak pula gelagat orang daripada atas. Lucu pula rasanya. Okey, sekarang ni kita jalan-jalan. Jauh juga perjalanan. Ingat kan airport ni kecil tapi besar gedabaan. Lebih besar daripada KLIA tahu. KLIA Terminal 2 pun tak sebesar ni. Ni pergi turun dahulu. And then kau kena pergi ke immigration clearance dahulu. Sebenarnya selepas immigration tu senang je. Soalan dia sangat mudah. Dia tanya, first time? Yes, I'm first time. Then ambil bag. So kau boleh keluar. And then kau boleh je jerit, Abu Dhabi, aku datang. Kalau tak, UAE, aku datang. Tapi kita tengah macam lost in space ni. Sebab first time kan sampai dekat tempat negara ni, dah lah dengan bahasa Arabnya. Dah lama dah tak belajar bahasa Arab ni. Ya Allah. Kita tengok sikit dah. Okey lah, dia senang.